Pangkalan Udara Kuantan merupakan salah satu pangkalan udara utama Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, yang terletak di Kuantan, Pahang. Sejak penubuhannya pada 24 Jun 1968, pangkalan ini memainkan peranan penting dalam pertahanan udara negara dan kerjasama serantau. Pangkalan ini ditubuhkan pada 24 Jun 1968. Pada peringkat awal, ia menempatkan Skuadron 03 dan 09 yang mengoperasikan pesawat latihan jet Canadai CL-41G Tebuan. Pada tahun 1985, pesawat ini digantikan dengan Douglas A-4 Skyhawk dan Bay Systems Hawk. Pada tahun 1995, TUDM menerima pesawat MiG-29 buatan Rusia yang ditempatkan di pangkalan ini dan dioperasikan oleh Skuadron 017 dan 019. Pangkalan ini juga menjadi pangkalan bagi helikopter seperti Sikorsky SH-3 Sea King dan Eurocopter EC-725. Pusat Teknikal MiG-ATSC yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan MiG-29 juga terletak di pangkalan ini. Pangkalan Udara Kuantan menempatkan beberapa skuadron utama, antaranya Skuadron 017 dan 019, pesawat MiG-29. Skuadron 010, helikopter Eurocopter EC-725. Pusat Latihan Penerbangan 033 FTC pesawat Ermachi MB-339 untuk latihan juruterbang. Pangkalan ini sering menjadi lokasi latihan bersama dengan negara-negara jiran. Latihan ini melibatkan helikopter H-225M RSAF dan EC-725 TUDM serta kru udara dan darat. Pangkalan Udara Kuantan terus memainkan peranan strategik dalam memastikan kesiapsiagaan dan keupayaan operasi udara negara berada pada tahap tertinggi, selain menjadi platform penting dalam kerjasama pertahanan serantau dan penglibatan awam. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.